sihir dendam penuh dusta, namun hadir seorang perawat, tenang wajah penuh hikmat. Edika Yusof bangkit merawat dengan rukyah ayat Lari keramat. depan sikit. Pening lah jalan Bukit Jalil ni. Aduh. Kesihatan alhamdulillah okey. Yang tak okey masa je. Masa sekarang ni terlampau cepat rasa. Kejap je dah hari. Kejap je masa tu terlampau cepat. Macam mana kita nak lewat sikit masa tu. Dahsyat lah Bukit Jalil sekarang ni. Dia punya jalan dah lain macam. Lama tak datang kawasan ni. Datang kawasan ni, uish, betul-betul membangun ni. Bukit Jalil memang memeningkan. Jangan tersalah tu lah. Saya dah lama tak datang ni, tapi pergi cari mentol lampu ni, menghala ke puncak Jalil lah. Ini puncak, tak tahulah Kuis ni suruh U-turn balik. Kuis aku ni suruh U-turn balik. Alamak, bos ke mana tu membawa diri jauh ke sana. Sini lah kot. Ini boleh U-turn ke? Bismillah, boleh kot. Aduh, bawa kita sampai ujung-ujung boleh U-turn. Sini boleh U-turn. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam, Din. Din okey, Din? Isteri dan anak-anak macam mana, Din? Okey ke? Situ tak boleh U-turn, Ustaz. Kena masuk jalan dalam. Pula dah. Tak boleh U-turn ke? Buat magic tak boleh? Buat magic. Oh, tak boleh U-turn di sini. Cik Sofia, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kebahagiaan pada Cik Sofia. Hadirkanlah suami yang boleh membimbingnya ke jalan kebenaran. Mudah-mudahan Cik Sofia akan beralih pekerjaannya, ya Allah. Ya Allah, aku tahu, ya Allah, dia dalam kesulitan dalam kehidupannya, ya Allah. Maka kau permudahkanlah urusan Cik Sofia ini, agar dia kenal kesedapan dalam dunia ni apa sebenarnya. Ya Allah. Hilang dah Cik Sofia. Aku tak amin lagi. Amin. Okey, amin. Amin dah, Cik Sofia dah hilang. Cik Sofia dah hilang. Mana dia nak cari? Masuk PM sedap dapat doa. Mana nak cari? Terus dapat doa. Cik Sofia dah hilang. Kalau U-turn di sini, boleh je ni. Ni boleh U-turn ni. Ni dia pergi mana ni? Ini jalan ke mana ni? Sudah. Jalan ke mana ini? Ni masuk kuil. Alamak. Tapi boleh jalan kan? Lama tak nampak live account lain. Mana nak buat Edika Yusof je apa tu? Sekejap lagi kan ramai kan tanya soalan-soalan pasal hantu. Penat nak jawab pasal hantu lah. Weh, ini jalan apa ni? Ini nak pergi semayang ni. Sudah. Ui, banyak bunga, babe. Ui, ini beli bunga ni, mandi bunga ni sedap ni. Banyak bunga ni. Tapi bunga ros tak ada. Banyak bunga lah sini. Dia ni biar betul. Motor pun dia ni. Motor pun dia jampi. Sedap tak bomoh buat duit. Motor dia jampi. Dia pusing-pusingnya apa? Dia pusing-pusingnya ni apa tu? Lilin tu. Mana kata apa sampai bila-bila tak accident. Aduh, mana boleh tak nak accident. Tak payah bawa motor lah. Dia pusing-pusing je. Dead. Kat sini ada dia. Kau kalau beli motor kau bawa atas sini. Nanti tok tu dia pusing-pusingkan lilin tu. Nampak percayalah. Mungkin lah kot. Macam-macam Rindu nak tengok kelakar-kelakar jin. Jin tu tak kelakar. Yang kelakarnya aku. Bukan jin tu yang kelakar. Engkau kalau duduk dekat tempat aku masa tu menggelupur kau, tercirit-cirit kau tengok jin tu. Aku je yang buat bagi kelakar. Kalau tidak, tak maunya jin tu nak dengar cakap.
Aku yang buat benda tu bagi kelakar. Kalau tidak, korang mu meraung-raung, menangis-nangis. Aku penat lah bagi manusia ni jangan takut pada jin. Tapi itulah, sekarang duta jin dah semakin ramai. Duta-duta jin dah semakin ramai demi mempopularkan diri. Habis semua dia bagi orang ramai takut balik dengan hantu. Sampai bila? Sampai bila kita nak berubah macam ni? Belok kanan. Belok kanan. Bila nak ada ni merayau. Jap, aku nak pergi ni, aku nak cari jalan kebenaran ni. Sebab aku tak biasa jalan ni. Aku tak biasa jalan ni. Belok kanan. Lepas tu straight je. Baguslah Faris. Macam mana kau boleh tahu jalan? Aku sendiri pun pakai Waze. Depan ada polis. Apa benda polis ni buat tengah-tengah malam buta ni? Aduh, ada logo polis berkelip-kelip. Apa dia buat tengah-tengah malam ni, tengah-tengah tempat gelap ni, polis pun. Kerja sini. Faris kerja sini. Faris kerja mana? Kuil tadi. Kalau Faris kerja kuil tadi, nanti PM saya. Saya kalau nak order bunga senang sikit Faris. Saya order kat awak je. Bila buka slot, tak ada slot. Kau pergi cari orang lain. Aku dah tak nak rawat dah sekarang. Aku nak jaga ikan, aku nak jaga pokok, aku nak tenangkan diri aku sekarang ni. Hantu korang, kau pergi cari yang tu, yang apa, macam-macam sekarang kan. 2.3 saat lah hantu nak keluar. Macam-macam. 3.0, jangan bersembang dengan jin, jangan bercakap dengan jin, jangan tanya dengan jin. Apa lagi, apa tu, buka simbolik. Kau pergi rawat kat dia orang dulu. Aku nak tengok terbuka ke tak simbolik sebenarnya. Nanti dah tak boleh, baru aku akan muncul balik. Macam-macam buka simbolik lah, Jason King lah, pakai apa, pakai kayu apa, trompet sak apa, apa ni, ambil apa ni, bulu runcing. Aduh, pasal apa pula dikaitkan dengan cerita Piramli? Cerita Piramli dengan rawatan Islam. La ilaha illallah. Tak ada kaitan langsung. Cerita tu kan cerita je. Apa dikaitkan dengan rawatan Islam? Jahanam. Aku dah tengok lah, buka lah simbolik-simbolik ni semua. Macam mana dia ni pengamal ilmu hitam ke? Dia tahu buka, dia tahu tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi podcast dia tu tipu laya. Statement apa ni? Jadi podcast dia tu tipu laya. Podcast siapa yang tipu? Podcast siapa yang tipu? Podcast siapa? Siapa punya podcast yang tipu? Aku kalau buat podcast ni semua aku tak percaya. Kalau buat podcast ni semua saya tak percaya. Saya minta maaf lah. Mungkin betul, mungkin tak. Tapi kalau tanya saya tak percaya. Sebab awak kena faham bidang entertainment. Entertainment ni dia kena buat sesuatu supaya orang ramai melihat benda tu. Itu biasa. Jap. Ni betul tak jalan aku ni? Aduh, pening lah jalan ni. Apa pasal teruk sangat jalan bukit jalan ni? Masuk sini, keluar kuil, masuk kuil, ni keluar sini pula ni. Ustaz, jangan malam ni tak boleh. Kak Bella tak boleh Bella. Nanti saya bagi tahu. Jangan awak tak boleh. Awak jangan tekan-tekan saya macam tu. Jadi saya jadi hantu kan. Malam ni tak boleh Kak Bella. Malam ni ramai orang tunggu payment Kak Bella. Kalau saya tak siapkan payment dia orang sekejap lagi Kak Bella, saya yang masalah. Tu nampak tu mesej dah masuk tu. Bos, tolong bos, nak Evan nak meneruskan kelangsungan hidup. Nampak? Ni masuk lagi mesej. Bos, tolong bos, susu anak. Bos, tolong bos, susu anak dah habis. Nampak? Ni nak beli pampers bini. Pampers bini, semua banyak ni Bella tak boleh. Minggu depan saya cuba. Saya tengok besok kalau sempat. Nanti saya PM Bos pergi mana? Bawa diri lah. Bawa diri. Yang buluh tu tak, yang bunuh hantu raya. Yang buluh hantu raya. Siapa pula yang bunuh hantu raya? Datuk sihat ke? Sihat Datuk. Sihat Datuk. Tok, awak dah tak bawa loader lagi ke Tok? Awak tak bawa loader, awak bawa loader saya lah Tok. Loader saya ada tanduk Tok. Tok. Loader saya ada tanduk Tok. Tok. Saya ada loader ada tanduk Tok. Loader Tok ada tanduk tak Tok? Loader saya Tok. Tok tak payah buat apa Tok. Bos buatkan semua bagi cantik Tok. Tok tinggal bawa je Tok. Bos bagi cantik Tok. Mana Datuk hilang dah. Tolong guru nak beli pisau cukur. Kau dapat pisau cukur, cari aku. Semua cari aku. Pening lah. Aduh, pening lah.
Apa ni? Tok jangan gelak tok. Tok, loader saya ada tanduk tok. Loader saya ada tanduk. Tok tak payah buat apa-apa tok. Semua siap tok, tinggal jalan je tok. Tinggal jalan saja tok. Yang podcast bunuh hantu raya. Kalau podcast kau tak payah percaya lah. Kan aku cakap macam ni kau marah. Kalau podcast tu semua create je kebanyakannya. Macam mana pula bunuh hantu raya dalam podcast pula. Sudah, aku tak tengok lah benda tu. Tak tahulah. Ikut dia lah, nak bunuh hantu raya ke, nak bunuh bini dia ke, nak bunuh anak-anak dia ke, ikut dia lah. Benda-benda gaib ni susah nak dirungkaikan. Kalau dia bunuh matilah tu raya tu. Semak lah. Loader ada driver bos. Loader ada driver bos. Boleh kita agih-agih, kita bagi orang yang pandai bawa loader. Yang ada pun boleh bawa. Kita agih-agihkan rezeki tu. Rezeki tu. Lagi towing daripada Johor lagi nak turun. Banyak tu. Benda banyak tu. Nak cari orang yang amanah yang susah tu. Nak cari yang amanah yang susah. Ada 2-3 orang mungkin kena pijak. Nak cari yang amanah ni susah tu. Dia amanah sekarang ni, tak amanah pakai tapak kaki je tu. Itu je tu. JB ke ni? Ya JB. Ni kat JB. On the way tangkap hantu bos. Saya tak pernah tangkap hantu dekat luar kawasan saya. Saya punya tangkap hantu tempat saya je. Buat apa aku dah susah-susah pergi tempat orang. Dia punya hantu, aku nak kena pergi tempat dia pula. Apa benda lah. Dia punya hantu, dia datang tempat aku lah. Aku nak pergi tempat dia buat apa? Kan. Harap ada beberapa kat Malaysia. Apa ni, hantu ada berapa kat Malaysia. Hantu ni dia banyak bang. Cuma masalah hantu ni nama dia je. Setiap 6 bulan ada nama baru. Setiap 6 bulan nama baru. Jadi bila nama baru ni ada kitab baru. 6 bulan lagi ada nama baru lagi. Ikan pari, ikan ni, macam-macam lah nama aku pun. Ya betul, ada nama baru. Tok Bomo perawat ilmu hitam digelak. Macam mana dia orang ni? 6 bulan sekali nama baru. Kau pergi tanya, kalau kau ada kawan-kawan perawat ilmu hitam, kau tanya dengan dia orang. Dia orang gelap. Mesti dia orang gelap. Tapi tak apalah, asalkan dia orang bahagia je lah. Malah nak semak-semak kan. Asal dia bahagia sudahlah. Bos, nak pergi pavilion Bukit Jalil ke? Aku dah balik dah. Bukan pergi pavilion, tadi beli lampu rumah. Diorang kata kalau beli lampu jauh sikit daripada rumah, lampu tu tahan lama. Tadi aku ingat nak pergi Johor beli lampu, tapi macam kerja banyak. Diorang kata, aku tak tahu lah betul. Diorang kata kalau kata nak ketahanan lampu yang bagus, lampu rumah yang bagus, kena beli jauh sikit daripada rumah. Jadi benda tu akan bertahan. Aku pun tak tahu lah, cuba lah nasib. Aku ni sing bagi tahu aku sing. Saya ni apa ni? Saya sanggup tak tidur layan Ustaz merawat Sekarang waktu tidur saya dah teratur, alhamdulillah. Dah elok dah tu. Elok dah tu. Kau waktu tidur kau dah teratur tu, dah elok dah. Kau nak layan live aku yang tak tidur. Masalahnya aku live tak live pun, waktu tidur aku tak teratur juga sampai sekarang. Kau dah tentu dah teratur dah tidur kau. Aku sekarang ni, aku tak live pun tidur aku tak teratur juga. Lepas subuh aku balik rumah. Pening lah. Balik rumah belum boleh tidur, memikirkan pula apa akan jadi petang karang, tengah hari karang, bergaduh ke apa benda ke. Macam-macam nak kena fikir bang. Tapi masa rindu rawatan Ustaz. Kau takkan jumpa rawatan aku dalam Malaysia. Tak jumpa. Belum boleh jumpa lagi. Tak boleh lawan lagi. Tak boleh lawan. Sebab apa tak boleh lawan? Sebab keikhlasan hatiku. Kerana tujuanku buat live bukan untuk glamour. Tujuanku buat live untuk mendidik masyarakat. Masyarakat tak bagi apa pun tak apa. Sekurang-kurangnya ada kekuatan diri dalam tiap-tiap masyarakat. Itu dia kan. Sebab ada orang cakap buat live rawatan live buat apa dah glamour. Sebelum kau cakap macam tu, aku dah ada dalam panggung wayang dah, musibat TV1, TV2, TV3, NTV7, Astro. Aku dah ada dah dalam tu dulu. Tak glamour apa. Aku dah duduk dalam bidang glamour ni dah lama dah. Kau baru daripada kampung baru belajar buka TikTok, kau dah huru-hara kan. Orang dia duduk dalam bidang glamour ni dah lama dah.
Oh baru ni apa East Scope Production panggil nak berlakon lagi tak? Aku cakap kau pergi berlakon sendiri. Aku tak mau. Aku banyak kerja, kau pergi berlakon sendiri je. Ustaz dulu Ustaz berlakon polis dekat Malaysia. Aku berlakon polis. Aku banyak filem dekat Jepun. Saya kurang berlakon dekat Malaysia. Saya banyak berlakon dekat Jepun. Sebab Jepun senang. Dia punya dialog sikit je, 2 patah perkataan je. Dia tak banyak, senang. Kalau Malaysia dialog panjang-panjang, penat. Panjang-panjang, 2 muka surat, 3 muka surat, payment ciput. Dialog panjang-panjang. Kat Jepun, aku banyak kat Jepun dulu. Lepas tu sekarang dah balik Malaysia lah. Dah kaya balik lah Malaysia. Tunggu apa lagi? Ni mana jalan ni? Kuantan Ceras. Kuantan Ceras. Oh depan lagi. Betul. Amboi apa barang apa yang Jepun. Apa barang Malaysia, Jepun. Terus lagi bos. Ya. Aku dah nampak jalan ni. Nampak ni. Okey bos. Okey. Nampak. Budak tunggu Evan ni sampai okey bos. Aku tadi marah dia. Dia kata nak meneruskan kelangsungan hidup. Aku cakap kau boleh bersabar tak? Aku belum sampai office lagi. Kau tunggu aku sampai office lagi. Kejap lagi aku sambung lagi kehidupan kau lagi berapa hari. Tengok jalan macam nak ke Jalan Tun Razak. Ya, Jalan Tun Razak tu kat bawah, saya kat atas. Ini sila-sila aku kontak ni kan ni. Ni jalan ni biasanya jalan ni biasanya banyak ni. Sekarang kita menuju ke kubur lompat-lompat. Sekejap lagi aku tengok gambar siapa yang melekat kat situ. Jap, sabar jap. Siapa punya gambar ada tampal kat kubur lompat-lompat tu. Cepat bos, kami nak Evan. Sabar. Aku sekejap lagi kan. Kau menekan-nekan ni kan. Aku balik rumah terus tidur ni kan. Baru ada akal. Ni towing siapa pula ni? Siapa punya towing depan ni? Apa pasal towing tak ada bubur lampu beacon tak? Aduh, ni mesti bos kedekut. Bos kedekut lah ni. Letaklah lampu beacon ni, bahaya ni. Tak cukup lampu, sekejap lagi sekarang kedegung dengan kereta lain. Bos kedekut lah ni. Kenalah letak lampu beacon sikit depan tu, bagi nampak spotlight sikit. Barulah nampak cahaya keimanan. Okay, saya ada apa ni? Saya ada encong ke bos? Saya depan ada encong. Singgah rumah dekat tu tak berani lah saya. Saya tak berani. Saya tak berani pergi rumah lelaki. Orang perempuan ajak saya pergi rumah pun saya tak berani. Ini kan lelaki bang. Saya tak berani lah bang. Abang nak jumpa saya, abang jumpa kat office saya je lah. Apa ni? Berhenti kejap bos. Nak kencing. Siapa nak kencing? Kau nak kencing. Kau nak kencing, aku lah nak kena berhenti. Cuba belajar bos dulu, confirm dapat Evan lebih. Cuba belanja bos dulu, Evan tak ada. Malam ni aku nak bawa KFC ni. Hari malam ni ada 3-4 orang approval melebihi RM4,000. Malam ni siap approval dia, besok aku makan KFC. Lepas tu satu lagi approval aku bayar hari Senin. Siapa RM4,000 lebih. Ada 2 orang approval yang melebihi RM4,000. Besok aku nak pour di KFC. Assalamualaikum bos, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz pun boleh bos. Saya tak, korang tak panggil saya Ustaz pun boleh. Saya okey je. Saya baru nak start. Saya okey je. Jangan risau. Saya tak ada masalah. Panggil abang boleh, panggil baby boleh, tak ada masalah. Saya apa panggilan pun saya okey je. Okey, sebab ada sekumpulan ni dia jadi macam Ustaz ni tak boleh lah panggil Ustaz. Sebab orang tak nak panggil dia Ustaz, dia sakit hati. Kan? Dia bagi ilmu pun tak tahulah, membosankan kan. Dia bagi ilmu kenalah create something yang membuatkan orang seronok. Okey, bini tak marah ke panggil baby? Bini aku kalau marah aku block. Sebab dia tak memahami tentang entertainment. Ni entertainment. Bini kalau tak faham, kalau peminat panggil baby, dia tak faham, aku block. Aku tak ada semak-semak. Nanti balik aku pujuk lah. Sayang kena faham, ini entertainment sayang. Orang yang meminati diri kita, kita belum tentu meminati mereka. Sebab kita pun tak kenal mereka. Jangan terlampau teruk sangat masuk dalam jiwa sayang. Macam tu.
Okey. Apa ni? Suara ustaz macam saya kenal. Alhamdulillah. Suara aku ni satu je dalam Malaysia. Dia setakat ni belum ada yang boleh copy lagi. B for apa ustaz? B for baby. Kalau kata tak bergaduh. Kalau bergaduh, B tu akan bertukar menjadi beruang ataupun balik bayar. Kan? Dia akan bertukar kalau bergaduh. Kalau tak bergaduh tu B lah kan. Biasalah tu. Dia memang macam tu. Dia kalau sayang dekat status bubuh lah gambar bagai semua penuh kasih sayang. Bila bergaduh, tinggal huruf je. Tinggal huruf je. Itu pun dah set tak kena blok. Sila-sila kau pun dia blok. Kau yang suami, kau pun kena blok. Kau suami, kau kena blok. Mampus. Kan? Dia lagi untung jadi kawan-kawan sebenarnya. Kawan-kawan dia tak buka. Biasanya orang tak buat macam tu. Itu dah trend ya, betul. Sekarang ni kalau kata ada masalah, luahkan perasaan dekat status. Nak bagi satu dunia tengok masalah kau kan. Orang masalah cuba selesaikan dengan rundingan ke macam mana ke kan. Aku pun lompat-lompat sebelah siapa? Siapa punya gambar ni? Yang memang kan, ini tempat selalu kemalangan ni. Aku dah cakap dah dengan korang, kalau kau lalu kat simpang kubur lompat-lompat ni, jangan laju-laju. Sini jap lagi, hantu Cina lompat-lompat kat sini. Dia lompat-lompat ziarah sebelah. Jiran-jiran dia dekat sebelah sana. Jadi korang bila laju-laju, bila dia lompat, kau tak perasan, itu yang accident. Lepas tu kau salahkan pasukan keselamatan yang membantu kau. Masalah. Okey, jalan ni sempan. Jalan corner ni tajam. Jangan laju-laju. Pelan-pelan tengok macam aku bawa. Perlahan-perlahan, relax, santai. Kau nak kerja pergi mana? Kan? Apa lagi? Pelan sikit bos. Kami semua ni bergoyang. Itulah, bergoyang betul juga kan. Saya bawa perlahan je ni. Saya bawa 40 je. Abah-abah memang bawa kereta slow, kau cantik sikit. Aku bawa kereta slow ni sebab aku memberi peluang dan ruang budak-budak aku sampai office dulu. Biar diorang sampai office dulu baru bos sampai. Kalau aku laju, aku sampai office dulu, aku akan cepat balik. Bila aku akan cepat balik, jadi peluang mereka nak berjumpa dengan aku tu agak tipis. Okey. Ni kira aku buat live ni supaya budak-budak ni sampai ke office. Nak Evan ke apa benda ke, sebelum aku keluar negara. Ni bagi dia orang datang office, semua aku dah bagi Evan semua-semua. Lepas tu aku nak pergi luar negara. Tempat dirahsiakan. Kan? Tempat tu dirahsiakan. Pandai bijak ya. Kalau kau tanya soalan dengan aku memang cepat pantas dapat cantas. Sebab aura tu positif, dia idea tu banyak je kan. Macam tu. Pergi Jepun dah tak pergi dah. Kita dah tak syuting kat sana. Ada dah tempat mana dia bagi tahu. Tempat tak boleh bagi tahu. Bini aku pun aku tak bagi tahu. Bagi tahu aku orang. Tak ada. Aku kalau bini aku cakap, abang nak bercuti 3 minggu. Okey, sayang semua, abang nak bercuti 3 minggu. Abang nak tenangkan fikiran. Abang nak pergi mana, jangan tanya. Cukup sekadar doakan abang pergi dan pulang dengan selamat. Itu saja. Kan. Abang pun nak bercuti ke? Abang pun penat juga. Aku mungkin bawa, tak tahulah. Aku tengoklah mana-mana lelaki, budak-budak aku yang mungkin kurang kasih sayang ke apa, aku bawa lah sekali. Tapi budak yang aku bawa pun dirahsiakan juga. Nombor 2. Apa tu nombor 2? Apa barang nombor 2 kau? Apa barang nombor 2? Aduh, jadi lelaki baru nombor 2. Apa barang? Ui, lawa lah hospital ni. Kau nampak tu jalur-jalur dia. Apa ni? Hospital. Pantai hospital. Patutlah dia buat LED macam pantai. Ini kalau masuk ni, dia sedut habis kau punya duit. Demam je, dia sedut habis duit kau. Bukan main lagi hospital ber-LED. Bini tak kurang kasih sayang. Jadi tak perlu ikut. Tak perlu. Bini tak perlu ikut. Bini duduk rumah diam-diam, jaga anak apa semua. Suami ni pergi keluar tu, dia mencari ilmu. Dia mencari ilmu dan membawa pulang ilmu. Isteri duduk rumah. Ilmu yang suami tu pergi bawa nanti, dia akan ajar kepada isteri. Jadi faham macam tu.
Okey, dia pergi menenangkan fikiran dan membawa balik ilmu. Jadi ilmu itu nanti dia akan transferkan kepada isteri. Macam tu. Duduk hospital macam hotel gitu Ustaz. Itulah aku kadang-kadang kan, aku kerajaan ni pun kadang-kadang memening kan lah. Itu makcik aku meninggal dunia kan, aku pergi dekat hospital dia. Sebelum dia meninggal lah, dia masuk hospital. Aku pergi dekat SKL masa tu. Aku pergi kat SKL, aku tengok apa ni, ward cancer lah. Kat situ ward cancer. Aku tengok dia orang semua pakai kipas tau. Aku hati dah panas. Bukanlah kata orang senang ke apa benda. Kita rasa macam duit kerajaan kita banyak kot. Kenapa tak buat something yang boleh memberi kegembiraan kepada pesakit-pesakit yang masuk ke hospital. Maksudnya sediakan macam mana pihak swasta buat macam pihak swasta. Sebab kita ada duit yang banyak. Tapi masalahnya dalam kehidupan kita ni terlampau kemelayuan, makanya Melayu yang jahanamkan Melayu. Kan? Kau bayangkan kita dah sakit. Contoh orang kena sakit kanser, dia dah sakit. Tak payah sakit kanser lah, apa-apa sakit pun lah. Dia sakit, lepas tu dalam keadaan yang dengan panas, dengan apa, boleh kata tak selesa lah. Kan? Lepas tu dia beza-bezakan lah, first class, second class, third class, apa semua kan. Sepatutnya benda tu biar diseragamkan lah. Kan? Biar diseragamkan. Sebab kita ada duit yang banyak, tapi duit kita semua dah kena tu lah, dah kena selonglap 1 bilion lah, bilion semua dah bawa lari kan. Lepas tu semua buat tak tahu. Lepas tu kita masih memberi sokongan pada orang yang selonglap ni juga. Jadi kita sampai bila-bila pun duduk takut tu je lah. Betul ke? Aku kalau pergi hospital tengok kan, kenapalah dia orang tak buat benda yang boleh apa. Mungkin susah, mungkin benda tu sukar, tapi dana tu banyak daripada buang pada benda-benda yang merapu-rapu. Kan, baiklah buat hospital-hospital ni, bagi perkemaskan lagi, bagi cantik lagi. Benda-benda tu saya rasa lagi penting lah kot. Susah nak maju, susah nak maju dah. Kalau kata satu jadi pemimpin, selonlap berbilion-bilion. Lepas tu orang ni jadi pemimpin, selonlap berbilion-bilion. Bukan ada kemasukan lebih pada selonlap. Jadi rakyat ni jadi macam mana? Dia patutnya jadi macam Brunei lah. Apa ni, Brunei lah bagus. Biar sultan yang take over semua sekali kan. Tu baru ada akal. Dia pilih lah mana yang boleh jaga. Kau jadi ni, kau jadi ni, aku rasa. Sebab alamak, dah terlajak lah pula. Dah terlajak pula. Betul kan. Orang yang sama je, pusing-pusing pun. Menang orang ni selonglap. Menang orang ni, ni sekadar berebut jawatan. Sebab apa? Sebab takut dibongkar. Jadi bila dia menang jawatan, mungkin lah kot kan. Susah lah sikit nak bongkar kan. Betul, kita banyak dah ketinggalan sebenarnya. Banyak sangat benda kita ketinggalan. Macam-macam lah. Lepas tu kerajaan yang ada sekarang ni pun, siapa Menteri Multimedia tu siapa? Siapa nama dia? Apa benda tak multimedia tu kan. Slow. Dia tak macam dulu punya Menteri Multimedia nampak. Bukan suruh sekat, tapi menyampaikan maklumat tu penting. Sebab rakyat banyak benda tak tahu kan. Dengar bilion-bilion masuk, tapi orang semua tak faham kan. Tu tak boleh. Fahmi tu tak boleh lah. Dia kena ni lah, pergi bidang lain lah. Dia kena cari orang yang betul ni. Macam sekarang ni, contoh korang main TikTok kan. Kalau ada fake account, kau pergi dekat SKMMN kan, dia pun tak boleh nak trace account tu siapa punya. Betapa lemahnya kita punya ni apa, multimedia punya ni. Susah. Apa ni Dulu ada ISA Ustaz, orang takut kan. Tak tahulah benda yang sepatutnya bagus kekalkan. Benda yang dia sepatutnya macam ni, dia macam ni, jangan bagi penjara-penjara. Mana-mana menteri, bila kamu nak pegang jawatan menteri, bila kamu didapati rasuah dan memang nampak benar rasuah kamu tu berlaku, hukuman mati je. Buat macam negara luar kan buat macam tu. Kau nak jadi menteri, kau dah dapat satu duit yang banyak, gaji kau besar, kemudian kau tak jaga amanah tu baik-baik kan. Apa buat, tak payah penjara-penjara ni, hukuman mati je, habis cerita. Nanti dia tak berani nak buat je tu. Kiri bos, ya kiri. Kiri U-turn ya. Aku saja jarak jauhkan sikit perjalanan tu. Kan. Sebab bagi peluang budak-budak sampai office dulu. Okey. Ustaz tahulah apa. Tahu apa?
Jauh lagi ke bawah, jauh. Ini mungkin akan masuk sempang yang salah lagi ni. Mungkin akan masuk sempang yang salah. Orang kata kalau lewat-lewat pergi office ni, orang kata lah office kena sihir. Tapi office aku siapa nak sihir? Paling kuat aku mamu je lah sihir aku. Kalau mamu sihir aku dah tentu hujung bulan ni tak ada gaji dia, sebab aku sakit kat hospital kan. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Jeb. Waalaikumsalam. Wah, Jeb sekarang ni dah rampas-rampas kereta orang ni. Tengok status. Habis semua orang tak bayar, semua kau rampas Kau jaga baik. Kau kalau kereta kau tak bayar, aku yang rampas. Kau sekarang kau kerja kejam sekarang Siapa tak bayar semua kau rampas dahsyat sekarang sampai 3 orang kau rampas motor orang tak bayar nanti kau tak bayar, aku sendiri yang cangkuk. 5 towing aku hantar, cangkuk kereta Jeb. Lepas tu naik van Lalamu pula tu. Dia cangkuk orang tak bayar. Aku tu naik van Lalamu. Pandai betul dia orang, asal boleh cangkuk je. Tapi nak buat macam mana je siapa suruh tak bayar kan? Tak bayar kena hantar lah balik. Hantar elok-elok lah. Bila tak hantar orang tarik lah. Kereta saya pun tak bayar juga. Mana yang tak bayar tu kena bayar lah. Aku daripada dulu orang suruh ambil kepala surat, sampai sekarang tak ambil. Sebab hati aku tak boleh lah. Hati aku tak sampai lah. Bukanlah kata kerja tu tak elok, siapa suruh tak bayar hutang kan. Tapi tak boleh, hati tu tak boleh nak pergi. Jadi macam bila aku tengok muka, kesian lah pula dia ni. Dia tak bayar, memang yelah dia memang susah pasal tu tak bayar. Tapi yang susah ni aku rasa 10%. Yang 90% lagi musibat biasanya. Dia memang tak nak bayar. Dia rasa dia gangster. Ya kan. Ambil kiri boy. Ya ambil kiri. Lepas dia aku ambil kiri, saja aku lajak kan. Patutnya naik atas dia tu. Hati jadi kesian boy. Aku tak sampai hati lah. Jadi yang mana yang buat tarik kereta tu, korang tarik lah. Aku tak boleh lah. Tapi kena hati-hati, jangan sampai bergaduh-gaduh. Bincang elok-elok, tarik elok-elok. Jangan korang buat kekasih gelap lah kan. Akak tak bayar kereta, akak tak bayar motor ni dah 6 bulan ni kak. Alah tolonglah bang, saya betul-betul tak ada duit ni bang. Macam mana abang nak tolong akak ni? Abang pun kesian juga tengok akak ni, masalahnya tak bayar motor ni. Macam ni lah. Kebetulan malam minggu nanti abang nak pergi karaoke. Kalau akak boleh teman lah kan. Tapi sementara ni motor akak ni abang pegang lah. Motor akak abang pegang. Nanti abang ambil akak kat rumah. Kan. Jeb, aku bagi ayat tu kat kau sebenarnya Jeb. Jangan sampai macam tu berlaku. Sebab kalau macam tu, perkara macam tu berlaku, biasanya orang rumah korang, dia akan cari bos yang kena. Padahal bos tak tahu apa. Korang pergi karaoke, aku tak tahu apa pun. Aku masalahnya karaoke, korang bilik nombor berapa pun aku tak tahu. Mic apa pun tak tahu. Korang nyanyi lagu apa pun aku tak tahu. Tiba-tiba bini korang call, bos, Jeb dah 3 hari tak balik rumah. Aku pun akan jawab, mungkin Jeb tengah kerja keras sekarang ni, kena banyak-banyakkan bersabar. Rupanya Jeb kat bilik karaoke tengah menyanyi. Jangan apa kan. Harap-harap perkara tu tak berlaku. Sebab ada berita-berita yang sampai ke telinga saya, ada berita-berita yang kurang menyenangkan. Kan. Kalau boleh kalau rampas 2 motor akak, contoh 2 motor akak, ajak bos sekali pergi karaoke, itu tak apa. Ini bos kau tak ajak pergi karaoke, kau orang pergi, lepas tu aku pula tukang menyelesaikan masalah. Ini tidak adil. Okey, kalau ajak bos sekali, mungkin kita boleh keluarkan notis kepada isteri-isteri supaya memahami tugas suami. Jadi kalau lain macam, sejak bila semua dah LED ni Selangor ni? Sampaikan jabatan yang gelap ni pun dah ada LED. Lebih baik dia pasang lampu. Ni kalau pasang LED, orang kena ragut dekat atas tu, bukan siapa nampak. Pening juga MB ni. MB, jabatan tu gelap MB. Daripada MB letak LED tu, lebih baik MB pergi letak lampu pendar floor. MB orang nak minta jalan kat atas tu tak adalah gelap. MB dia buat kelip-kelip tu dah buat apa MB. Aduh pening lah MB.
Ni MB tahu ke tak tahu ni, ke dia orang ni macam-macam dia orang nak kena ni. Aku dah kena jadi ahli majlis juga kawasan ni lah. Ni apa lagi ni? Dah nak merdeka ni ustaz, banyak lampu LED. Ya, nak merdeka, lampu LED tak salah, tapi tempat jalan kaki tu bagi terang dulu. Tempat tu yang nak jalan kaki macam mana kalau dah gelap macam tu? Itu kan di atas jalan kaki. Kita balik pada Jeb tadi. Okay Jeb, kalau boleh lah, kalau masa kau rampas, bukan rampas, masa kau tarik motor akak tu kan, tanya dengan akak tu, akak kat rumah akak biasa berapa orang duduk? Ada kawan-kawan tak? Macam tu. Lepas tu gaji wasabi bos, minta tolong bos scan kalau saya nak pergi karaoke hari Sabtu ni, line clear tak? Lepas tu kau hantar lah apa yang patut, KFC ke McDonald ke. Jadi bos akan scan dengan lebih tepat. Jeb, hari Sabtu ni insyaAllah bulan terang. Bila bulan terang kau pergi mana-mana pun insyaAllah di dalam keadaan yang selamat. Contoh, faham 5 finger, boleh apa pun boleh. Tapi masalah kalau hantar makanan ke office, dia ada 2 tempat. Dia nak tembus masuk makanan tu ke aku, kena jumpa menghadap mamu dulu. Jadi dia kena 2 lah. Kena 2. Kalau tidak makanan tu tak sampai kat aku. Jadi scan tak dapat lah. Musibat je bos. Kadang-kadang perlu jadi musibat juga. Sebab kalau bos terlampau baik pun kena pijak kepala bang kakak. Kadang-kadang dia perlu juga jadi musibat. Sebelum bos dimusibatkan, jadi kita musibatkan dia orang dulu. Dia aku perut lapar ni. Apa aku nak makan ni? Ada tol ya bos. Ya, tol pintu tu lagi mahal daripada tol bos. Tol pintu tu macam-macam dia minta. Dia minta kopi Zeus. Dah lah kopi Zeus, kurang gula pula tu, kurang itu, kurang ni, macam-macam lah. Macam-macam dia minta. Tapi bagus juga kan, supaya budak kurang sikit datang office. Kalau tidak, budak-budak ni hari-hari datang office, hari-hari datang office. Aku pun tak tahulah datang office hari-hari nak buat apa. Aku suruh dia pergi cari barang, dia duduk kat office. Ni apa benda kemah besar lah. Siapa pula mati ni? Ni ada apa ni? Ada semayang apa dia orang ni? Ni ada semayang ni, kemah besar-besar ni. Kau nampak dahsyat dia orang ni. Padahal kadang-kadang tengok kuih Cina dia orang ni, orang pun tak ada, tapi dia punya kemah bapak besar. Ini kalau jin tak masuk juga aku tak tahulah. Modal lah banyak keluar, jin tak datang pula. Ini mesti ada ong, ada ong. Ini mesti ada ong baik Hungry Ghost. Oh iya ke? Bagi makan hantu Ni memang hari ni bagi makan hantu. Kalau bagi makan hantu ni, aku rasa aku parking kereta kat situ. Hantu nak datang aku halau. Hantu nak datang aku halau. Lepas tu dia orang pelik, hantu tak ada mali. You bayar dululah. You pun panggil hantu masuk saya punya kawasan mana boleh suka-suka buat hantu masuk saya punya kawasan. You mau hantu besar-besar masuk saya punya kawasan tak boleh. You kena bayar dulu. Zaman sekarang semua duit halau. Semua nak kena duit lah. Macam tak ada orang. Macam selamat ni aku masuk office ni. Kadang-kadang dia orang parking jauh-jauh. Tahu-tahu je dia muncul. Sampai sudah. Alhamdulillah. Dah ada. Dia orang parking kat sebelah kanan. Aku dah agak dah. Dia orang parking sebelah kanan. Dia tak parking tempat aku parking ni. Dia tahu bos nampak. Dia orang bijak. Info bos dah sampai office. Ya, dah sampai office. Aduh. Hari ni kita pau 777. Awak ada payment yang bernilai 2,000 lebih tak silap. Kalau awak nak payment awak hari ni, awak kena bawa 2 barrel KFC dengan segera. Jika awak telah membawa 2 barrel KFC, jadi approval awak yang bernilai 2,000 kat 3,000 tu saya akan transfer malam ni juga. Akan tetapi jika KFC itu tidak sampai pada malam ini, kita akan tunggu meeting pada bulan seterusnya. Jika anda rasa anda memerlukan wang itu sekarang, jadi anda boleh start kenderaan anda dan boleh terus ke KFC yang berhampiran untuk membeli 2 KFC.
Lepas tu jangan musibat sangat. Beli KFC tu biar package tu lengkap. Jangan tak ada coleslaw, tak ada tu, tak ada ni, tak ada roti, tak ada apa semua, tak ada. Kau bagi ayam je. Kalau kau beli ayam saja, aku akan bagi advance saja. Approval tak dapat. Jadi apa kau kena buat? Kau kena pergi kat akak KFC tu. Kau cakap dengan akak KFC tu, saya nak set lengkap dengan coleslaw, dengan apa semua ada. Bukan ayam dengan kotak saja. Okey, faham hari ni kita pau 777. Jadi siapa-siapa budak saya yang ada dekat dalam ni, malam ni 777 akan bawa KFC 2 barrel. Dia tak bawa, tak ada. Aku nak block nombor dia, mampulah dia. Okey, hari ni kita pau 777 dulu. Nanti hari Isnin ke Selasa kita pau 135 pula. 1-1 kita pau. Okey, Panan Indah buka lagi je, buka lagi. Macam mana pun aku tak kira lah KFC tu buka ke tak buka ke, aku tahu sampai 2 barrel sebelum pukul 10 malam. Lepas daripada pukul 10 malam, aku bagi separuh saja. Nanti besok tambah lagi 2 barrel. Sebab lewat. Dapat tak garang tak bos ni? Garang bos ni. Untung tak jadi bos. Untung tak jadi bos. Makan tak payah beli. Budak-budak hantar je. Itu pun kena paksa. Kalau tidak, tak ada. Dia tak ada ingatnya jasa bos sampai ke pagi buat kerja. Jadi mereka kaya. Bab makan ni kena tekan. Kalau tak tekan, dia orang buat tak tahu je. Bos tidur ke, bos tak tidur ke, apa pun dia tak pernah tahu. Yang dia tahu nak Evan je. Triple Seven, go now. Besok bos, saya bawa. Besok aku tak ada. Besok aku dah pergi luar negara. Aku tak ada kat Malaysia dah. Aku dah cakapkan 100 hari aku pergi luar negara. Besok mana ada. Bini nak balik. Kau takut bini pula. Kau tak payahlah. Kau jaga je lah bini kau lah. Takut bini pula. Bini nak balik. Kau pula kena jaga pintu pula. Aduh. Macam mana tetu penuh badan, takut bini aku yang tak ada tetu ni pun bini aku cakap diam. Aku cakap diam. Diam terus. Macam mana kau nak jadi gangster macam ni, bini kau takut. Aku tengok tetu naga tu sampai dah kurus dah, naga tu memikirkan kehidupan. Sampai kurus tapi takut bini. Macam mana? Aduh. Tak jadi pau 777 ni malam ni. Siapa aku nak pau siapa aku nak pau? Aku tak nampak 135 ada tak? Kalau 135 ada dalam ni, boleh pau 135. Siapa lagi payment 2,000 lebih Ada 2-3 orang payment 2,000 lebih ni. Takut bini. Dah Jeb. Kau pergi kat rumah dia, Jeb. Kau pergi kat rumah dia, kau suruh dia padam lah naga-naga tu semua. Tak payahlah, ini semua naga poyo lah. Naga dah sampai ke tiak. Lepas tu takut bini. Apa benda lah. Tunggu bini balik pula. Alah. Aku ni pun sayang bini juga. Bini aku balik, dia buka pintu, dia tutup pintu. Dia tutup sendiri lah. Dia apa kalau aku tak ada, dia tak boleh balik pula. Aduh. Aku kalau Jeb yang takut bini tu tak apa lagi. Sebab muka nerd, muka takut bini tu ada. 3% ni muka Tyler tu, gangster punya muka Tyler. Takut bini. Jahanam. Jahanam. Ada tetu naga belum tentu berani. Betul. Ini semua tetu naga palsu. Sebab dia tak berani, pasal tu dia letak tetu naga. Kalau dia berani, tak payah letak tetu pun dia mesti berani. Sebab dia memang tak berani, jadi dia akan letak. Lagi banyak tetu sampai ke muka, lagi orang tu tak berani. Kau percayalah cakap aku. Dia kalau letak tetu sampai ke muka, dia kata orang tu sebenarnya penakut. Pasal tu dia letak sampai muka semua penuh tetu. Kan? Alah. Dia kata apa? Dia kata suruh. Ini baru lelaki sebenar. Belum tentu benar lagi. Lelaki sebenar itu tak boleh diukur pada tetunya. Lelaki sebenar tak boleh diukur pada tetunya. Tak boleh. Tak boleh. Apa aku nak pau malam ni? 777 nak tunggu bini dia pula. Siapa lagi yang ada payment 2,000 lebih ya? Siapa lagi, aku dah lupa siapa lagi.
Betul bos. Katil pun tak ada tattoo. Ya betul. Aku memang tak percayalah orang ada tattoo ni. Aku kalau budak-budak aku ambil set kat aku dia pakai tattoo, aku cakap budak ni kalau kata bergaduh dia lah orang pertama lari. Dia orang pertama lari. Dia banyak yang seram-seram tu kan. Muka-muka imam muda je kan. Muka-muka imam muda, muka-muka nerd kan. Muka-muka keluar tafi macam Jeb kan. Jeb ni muka keluar tafi tu. Walaupun dia selalu pergi karaoke tak ajak aku, tapi dia muka-muka pergi tafiz lah. Tapi dekat karaoke pun dia banyak nyanyi lagu nasyid lah. Dia tak nyanyi lagu-lagu yang apa menangkap jiwa, tak ada. Dia banyak, saya dengar lah, dia orang bagi tahu Jeb bagus dia kalau pergi karaoke. Dia banyak nyanyi lagu nasyid. Kemudian awek-awek yang datang kat karaoke tu pun dia banyak menginsafkan lah. Dia menginsafkan lah awek-awek tu. Tapi muka-muka macam ni berani kan. Muka-muka macam Jeb kan, dia berani. Dia kalau apa-apa dia ke depan dulu. Kereta pun dah penuh. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala. Bendera pun dah koyak. Bendera dah koyak. Bendera, siapa pula gigit bendera ni? La ilaha illallah. Aduh, pasal apa tak ada kualiti bendera Malaysia ni? Dah tinggal bintang dah tak ada, tinggal bulan je. Aduh, siapa aku nak pau beli bendera ni Aku perlukan 4 bendera. Budak mana aku nak pau beli bendera ni? Ni kena pau ni. Dah macam kena, takkan tikus naik ke atas. Habis bendera aku kena gigit. Makan modal tak apa, nak kena panjat tu. Dia bukannya ni. Dia bukannya pada pinggang tu. Nak kena panjat, nak kena ambil tangga. Aduh. Dah macam kain pontianak. Ya, macam kain pontianak. Reput kena panas tu ustaz. Dia orang pun keluarlah bendera yang tak reput. Aduh, benda tak tahu nak pakai lama. Suka buat benda-benda yang reput-reput kan. Buatlah benda yang betul-betul kualiti kan. Ini buat bendera buat bendera reput. Lepas tu sekejap lagi sekarang macam ni orang ambil gambar. Edika Yusof tidak menghormati bendera Malaysia. Dah aku yang kena. Letak bendera Malaysia yang tidak cukup sifatnya, hanya bulan saja. Aku yang kena. Bintang tak ada, jalur pun dah kena habis lah. Jalur pun dah habis. Macam roti jala ustaz. Ya, besok aku tukar semua yang baru. Sebab aku tak nampak. Aku duduk office, mana aku perasan ni bila aku dah parking ni. Bila aku dah parking ni baru aku nampak rupanya bendera Malaysia dah jadi macam roti jala. Kalau aku nampak daripada awal semua aku tukar. Besok juga aku pergi beli semua baru. Barang Cina bos, bendera Malaysia Cina yang print. Habis nak buat macam mana, orang Melayu malas. Orang Melayu pun malas nak buat bendera Malaysia. Dia buatnya, kalau orang Melayu buat bendera Malaysia, buat kos RM5, jual RM500. Itu masalah tu. Orang Melayu kalau buat bendera Malaysia, kos tu RM5, dia jual je RM500. Dia kata demi bangsa dan agama. Cubalah berkorban. Ayat orang Melayu kan. Pasal apa mahal sangat? Awak punya bendera Malaysia ni demi bangsa dan negara kena berkorban. Lepas sebulan kedai Melayu pun tutup kan. Pasal tu lah benda-benda ni banyak dieksport daripada China. Apa tu, hantu ke hantu? Akak tak nampak ke hantu tu? Nampak tu? Akak nampak tak atas tu? Saya nak naik atas ni pun saya takut ni kak. Dia berkirai tu kak. Dia betul-betul kak. Bilik saya tu kak, Belakang bilik saya tu kak. Aduh, berkirai tu nampak kak. Terbang-terbang, melayang-layang tu. Saya pun seram nak naik office ni. Hari ni ramai budak ambil set lah. Hari ni budak-budak Kelang ramai ambil set lah. Patutlah dah berteri datang awal. Nampak luas tinggan dalam kondo kak. Yang tempat lain setinggan saya tak nak tahu kak. Saya tahu tempat saya je mesti mau cantik. Saya ni memang jadi cantik. Jaga kecantikan, cuma bab bendera ni lah. Aduh, sedih aku tengok bendera ni. Besok aku suruh dia orang ni semua panjat tukar bendera ni. Bendera berkibar apa ke ustaz? Itu bukan bendera. Itu kain langsui. Okey, kita kan tak bomoh kan. Itu bukan bendera itu kain langsui.
Mungkin lepas aku buang dia keluar daripada tingkap, aku tersangkut pula dekat situ. Jadi husnuzon lah, husnuzon. Itu bukan benda Malaysia kak, bang kakak. Itu kail langsui. Kadang-kadang kita tarik, kadang-kadang kita bukan tengok luar, kadang-kadang kita buang hantu tu keluar daripada tempat kita, jadi tersangkut dekat situ. Langsuinya hilang, kainnya tertinggal. Tukar, ya kak, nanti saya tukar. Sabar kak. Akak pun berdekan-dekan. Akak berdekan-dekan pasal apa 31 Ogos, lambat lagi kak. Besok saya tukar kak. Aku nak cari yang plastiknya. Beli yang plastik lah, besok aku belilah. Ini saya siapa yang tu beli lah, lupa lah. Ni apa benda jom apa ni Alicia, jom apa. Kau jangan buat macam ni Alicia. Kau bagi komen-komen macam ni aku seram tau. Bini aku ada dalam ni tau. Bila kau cakap jom-jom ni, kalau betul-betul kita pergi berdua tak apa Alicia. Masalahnya kau jom-jom-jom, kau tak ikut pun aku pergi. Kalau kau jom-jom-jom, kau betul-betul pergi dengan aku berdua. Kalau bergaduh pun tak apa, puas hati, sebab dah pergi bersama. Ini jom-jom-jom-jom, aku tak tahu apa. Sekejap lagi balik bini aku tanya, siapa Alicia ni? Dia tanya jom-jom-jom-jom. Pening ni Alicia. Pening ni. Salam Zaidi, waalaikumsalam. Alicia dia ajak jom. Lepas tu dia dah hilang, nampak. Dia ajak, dia mainkan perasaan tau. Susah lah macam ni mainkan perasaan ni. Orang perempuan memang suka main perasaan lelaki Dia mainkan perasaan lah. Dia ajak jom. Aku dah ready dah, kereta tak turun lagi ni. Tak turun lagi ni, tak naik off ni. Kalau kau tengam ni kan, pusing balik steering ni, ke kiri terus. I bos takut dengan bini. Bukan takut dengan bini. Halah. Maksudnya main perasaan Alicia tu. Dia main perasaan kita. Dia ajak jom. Lepas kita, dia ajak jom. Lepas kita, dia ajak jom. Lag bagus. Lag tu bagus. Tu tanda-tanda dah penghujung rancangan. Dah lag. Lag tu dah habis dah tu. Bye bye.